Kenapa Nik Zawawi kena kecam satu Malaysia? Macam mana seorang ahli politik PAS boleh tiba-tiba kena kecam satu Malaysia? Sampai isu ni dibincangkan oleh agamawan, NGO Islam, ahli politik netizen, malah masuk perhatian polis. Semua ni bermula sebab satu video ceramah Nik Muhammad Zawawi Saleh yang tiba-tiba viral dekat social media. Dan bila orang dengar apa yang dia cakap pasal sahabat Nabi, terus ramai mula marah. Tapi sebenarnya, apa benda yang dia cakap sampai seteruk ni? Kita mulakan perbicaraan dengan siapa sebenarnya Nik Zawawi ni. Nik Zawawi adalah ahli politik PAS, sekarang ahli Parlimen Pasir Putih, dan dia juga ada background agama kerana pernah aktif dalam Dewan Ulama PAS. Jadi disebab dia ada imej agama, apa saja yang dia cakap pasal Islam memang orang akan ambil serius. Isu ni mula meletup bila tular satu video ceramah politik dia dekat Kuala Terengganu, dan dalam video itu dia cerita pasal beberapa sahabat Nabi sebelum mereka memeluk agama Islam. Antara nama yang disebut Saidina Abu Bakar, Saidina Umar dan Saidina Osman dan juga Saidina Ali. Jadi permasalahannya sekarang, ramai orang rasa cara penyampaian Nik Muhammad Zawawi itu tak sesuai dan terlalu sensitif. Ada pihak yang mendakwa cara beliau menggambarkan sahabat Nabi boleh memberi persepsi yang kurang baik terhadap tokoh-tokoh tersebut sebelum mereka memeluk agama Islam, dan itu terus membuat ramai orang marah. Kerana dalam Islam, sahabat Nabi kedudukannya sangat tinggi, terutamanya Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar Al-Khattab. Mereka ini antara tokoh Islam paling dihormati dalam sejarah Islam. Jadi bila ada perkataan yang orang rasa macam kurang adab, memang perkara ini cepat meletup. Jadi sekarang masuk part yang ramai orang debat dekat internet. Adakah Nik Zawawi ni betul-betul menghina sahabat Nabi, atau sebenarnya orang salah faham tentang konteks? Penyokong Nik Zawawi berkata dia sebenarnya cuma tengah bercerita sejarah sebelum para sahabat memeluk Islam. Sebab memang sebelum Islam dulu, ramai tokoh Arab Jahiliah ada kehidupan yang keras dan berbeza. Jadi mereka menyatakan dia bukan nak hina dan dia cuma explain tentang sejarah. Akan tetapi pengkritik pula kata walaupun cerita sejarah sekalipun, cara cakap harus dijaga, terutamanya bila melibatkan tokoh besar Islam. Kerana bagi ramai orang, cara penyampaian dia tu nampak terlalu kasar dan juga kurang sensitif. Dan perkara macam ini dekat Malaysia memang cepat jadi besar kerana isu agama sekarang sangat sensitif. Tambahan pula bila melibatkan sahabat Nabi dan juga seorang ustaz dan seorang juga ahli politik Islam, sememangnya ramai orang akan memberi reaksi yang lebih kuat. Jadi selepas video itu tular di social media, terus banyak laporan polis telah dibuat. NGO Islam pun mula bersuara. Ramai agamawan minta dia jelaskan kenyataan tersebut dan kerajaan juga ambil perhatian terhadap isu ini. Jadi bila tekanan makin kuat, Nik Zawawi akhirnya tampil memohon maaf secara terbuka, dan beliau sendiri mengaku bahawa cara penyampaian dia mungkin kurang cermat. Jadi maksudnya sekarang dia tak melawan balik isu ni secara keras, dia lebih cuba untuk menenangkan keadaan. Akan tetapi isu ini tetap besar kerana PAS selama ni memang bawa imej parti Islam. Jadi bila pemimpin PAS sendiri terpalit dengan kontroversi berkaitan sahabat Nabi, semestinya orang akan mengecam dengan lebih kuat. Dan sebenarnya isu ni bukanlah pasal boleh ke cerita tentang sejarah, tapi ia lebih kepada cara penyampaian itu sendiri, sensitiviti agama dan juga adab bila kita bercakap pasal tokoh besar Islam. Itu adalah poin yang paling utama yang buat isu ni meletup. Jadi apa yang berlaku sekarang sebenarnya menunjukkan satu benda. Dalam era social media ini, satu potongan video pendek je boleh terus jadi isu nasional dalam masa beberapa jam sahaja. Dan bila isu ini melibatkan agama, orang memang akan bertindak dengan sangat emosional. Kerana itu bila bercakap tentang tokoh agama atau sahabat Nabi, cara penyampaian memang kena berhati-hati. Jadi persoalannya sekarang dalam dunia social media hari ini, adakah orang masih menilai keseluruhan konteks sesuatu ucapan atau terus menghukum berdasarkan potongan video yang viral?